Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita bertemu lagi untuk sesi kelas geografi tingkat 2. Okey. Sebelum saya ingin memulakan majlis kita kelas kita pada pagi ini, okey. Saya nak tanya. Ini apa? Telefon apa? Telefon pintar ke bimbit? Okey, ini telefon pintar. Semua orang ada kan? Ada? Okey, ada. Nak tanya lah. Apa kegunaan telefon ni? Telefon pintar ni apa? Berhubung dengan orang lagi. Apa kegunaan telefon ni? Cari maklumat. Mencari maklumat lagi. Main game lagi. Apa lagi? Belajar lagi. Untuk apa ni? Kegunaan telefon pintar sampai ni. Pak, ini zaman awak, ni zaman awak guna sebab peluang pekerjaan. Okey, bagus. Okey. Nampaknya semua tahu apa itu kegunaan telefon pintar pada masa kini. Okey. Bagi nak selarikan benda ni dengan topik kita hari ni, pelajar boleh buka buku teks bab 6, kita pergi kepada tajuk telekomunikasi di Malaysia. Okey, boleh buka buku teks telekomunikasi di Malaysia. Okey, pada PDP kali ini saya akan menceritakan atau menerangkan tentang 3 objektif pembelajaran yang semua mesti tahu. Okey, yang pertama, mengenal pasti alat telekomunikasi di Malaysia. Nombor 2, menerangkan kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Yang ketiga, membahaskan kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Ini untuk kelas pada hari ini. Namun untuk kelas kemudian nanti kita akan sambung kepada kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara di Malaysia dan seterusnya menentukan penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. 2 tajuk bawah ni kita pergi minggu depan. Jadi 3 tajuk ni kita akan cerita pada hari ini. Semua okey? Okey, kita pergi yang pertama, iaitu alat telekomunikasi di Malaysia. Okey, kita pergi kepada maksud telekomunikasi. Telekomunikasi bermaksud interaksi yang melibatkan jarak jauh antara penyampai dengan penerima. Ini termasuklah komunikasi menggunakan radio, televisyen, telefon dan komputer. Okey, secara asasnya telekomunikasi ini menggabungkan di antara 2 perkataan, iaitu tele dan komunikasi. Tele bermaksud rangkaian, komunikasi bermaksud kita punya interaksi lah, di mana melibatkan jarak jauh. Kalau jarak dekat dia tak panggil telekomunikasi lah, dia hanya boleh dipanggil sekadar bercakap. Namun untuk telekomunikasi mestilah berjarak jauh dan ada juga penyampai dan penerima, baru dipanggil telekomunikasi lah. Kalau sekadar penyampai saja, dia lebih pada kecil bercakap seorang-seorang. Okey. Tahukah anda, pada zaman dahulu burung merpati pernah dilatih untuk digunakan sebagai penyampaian pesanan ringkas. Zaman dahulu, sebelum adanya telekomunikasi ni, masyarakat zaman dulu menggunakan burung merpati. Dan dia latih burung, dia pun tulis surat atas burung tu hantar. Dia akan masuk berhari berminggu lah. Okey, dulu sebab tak ada WhatsApp kan. Okey. Ada juga masyarakat dahulu menggunakan asap sebagai isyarat. Contohnya lah, dia seorang ni tersesat dalam hutan. Kita ambil hutan paling besar, hutan Amazon. Contohnya kan, dia tersesat. Bagaimana dia nak share location? Tak ada WhatsApp. Jadi dia menggunakan isyarat asap. Dia akan apa lagi? Dia akan letupkan apa-apa benda yang boleh keluarkan asap. Bila keluarkan asap tu sebagai ikhtiar hidup untuk memberitahu lokasi anda kepada pasukan penyelamat. Okey, itu function dia lah. Function bila dia buka asap tu, asap ke atas. Jadi orang yang ada jauh pun tahu, okey ada orang lah. Macam tu lah. Itu fungsi dia. Maaf kalau bunyi selain atas.
Okey. Seterusnya kita pergi kepada perkembangan alat-alat telekomunikasi di Malaysia. Terdapat lebih kurang 6 perkembangan yang telah berlaku di Malaysia. Okey, kita pergi yang pertama iaitu dikenali sebagai apa ni? Okey, telegraf. Telegraf dicipta pada 1876 dan telah diperkenalkan oleh pihak British. Okey, pada 1876 telegraf digunakan untuk menyampaikan mesej dalam bentuk simbol Hari itu kita dah cerita pada tu telegraf Okey. Bergerak disebabkan peredaran zaman, muncullah telefon. Ni dipanggil telefon apa ni? Telefon. Telefon bimbit. Okey. Diperkenalkan pada 1891, diperkenalkan di Tanah Melayu oleh pihak penjajah untuk urusan pentadbiran. Maksudnya pihak British ni dia cipta satu telefon ni untuk dia nak mudah. Okey. Hello di mana macam tu. Tapi dia hanya untuk ni lah, untuk urusan pentadbiran sahaja. Tak boleh nak WhatsApp lah. Tak boleh nak WhatsApp ke sahaja. Okey, yang ketiga dipanggil message telefax, ialah alat yang menyerupai telefon tetapi menghantar pesanan dalam bentuk teks. Ni message telefax dia hanya untuk hantar pesanan dalam bentuk teks saja, tak boleh guna suara Okey, seterusnya. Okey, ini telefon bimbit, tadi telefon saja. Okey, perkembangan alat-alat telekomunikasi seterusnya adalah message fax. Ialah alat yang boleh memindahkan salinan dokumen dan menghantarnya melalui rangkaian telefon. Okey, ni dia ada mesej untuk dokumen, satu untuk telefon. Okey, dia dah lagi canggih dah pada tahun ni. Okey, seterusnya telefon bimbit mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980. Ini yang betul dia, simple. Okey, ini zaman kita. Zaman telefon pintar ialah peranti telekomunikasi dengan pelbagai fungsi yang boleh mengaplikasikan pelbagai perisian. Ni komputer ni memang bermula sejak 2007 lagi dah, sehingga sekarang lah semakin canggih. Okey, jom kita pergi tengok kepada 6.2 iaitu kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Ni merupakan perkembangan dia daripada bentuk gini, dia bergerak sampai di sini. Ini bermula touchscreen yang pertama lah. Lepas tu dia telefon BlackBerry. Dia ada touchscreen, dia ada keypad. Lepas tu pergi kepada sampai sebelah ni. Sampai lah yang terbaru iPhone 17. Okey. Okey, yang pertama kita pergi kepada penggunaan satelit ataupun satelit. Okey, stesen satelit bumi telah mula dibina di Kuantan, iaitu di Pahang pada 6 April 1970. Satelit yang pertama ialah Tewsat 1 ni. Setelah yang pertama telah dilancar pada tahun 2000. Ia diikuti dengan Razaksat dan beberapa siri Nisat. Fungsi satelit adalah untuk pencerapan data dan siaran televisyen serta radio. Kesemua satelit ni berada di atas. Di angkasa lah, bukan di bawah. Okey. Ada juga satelit yang berada di bumi, iaitu kita panggil satelit bumi ni. Okey, ni satelit bumi berada di darat. Bukan di atas. Tak ada tiga tadi tu di atas. Okey, ni di bawah. Apa fungsi dia? Dia berada di stesen satelit bumi Kuantan. Terletak berhampiran dengan pantai berserah di Kuantan, Pahang. Ia dikendalikan oleh Jabatan Telekom yang telah bertukar nama kepada Telekom Malaysia Berhad (TM) selepas syarikat ini diswastakakan. Stesen setelah ini siap pada 1970. Tujuan adalah untuk meningkatkan hubungan telefon dan siaran televisyen antarabangsa. Ni fungsi dia. Besar ni besar, nak kecil ni besar. Sama-sama FU. Okey. Ni satunya adalah kabel fiber optik. Okey, apa ini? Kabel ini dibuat daripada gentian kaca atau plastik yang mampu memindahkan arus data dengan kapasiti yang laju dan tinggi. Kabel optik ini amat membantu pengurusan data yang cepat, cekap dan lebih selamat. Dia lebih kepada wire fiber. Sebab tu kalau apa-apa gangguan, contohnya gempa bumi, tsunami, tanah runtuh, dia akan mengganggu benda ni. Sebab tu kadang-kadang kalau kita perasan kan,
internet kita mesti ada turun naik. Kan? Padahal 5G tapi tak ada naik. Sebab ni mungkin dia akan mengalami roskan. Sebab benda ni di tanah bawah ni. Tanah di bumi kan. Dalam tanah lah. Jadi saya kata lah, dia kabel. Bila sebab kalau ada tanah rusuh, kalau dia ganggu benda ni memang internet out. Internet out so kan. Internet saja lah, bukan kita punya telefon tu, internet saja. Ni. Okey. Seterusnya, ini telefon pintar. Telefon yang bukan sekadar untuk berkomunikasi, tetapi dilengkapi dengan pelbagai aplikasi lain seperti email, video, GPS, Bluetooth dan kamera. Telefon ni dibina bukan untuk berkomunikasi sahaja, bukan untuk telefon hal-hal sahaja. Dia untuk email, untuk hantaran email, video untuk record, GPS, location, Bluetooth dan kamera. Ini semua ada dalam ni. Dalam satu peranti kau guna dalam ni lah. Okey, aplikasi ini banyak membantu menambahkan fungsi telefon. Dulu telefon biasa, telefon bimbit tu hanya untuk berkomunikasi sahaja. Kalau canggih-canggih pun sekadar kamera dan video je. Bluetooth tak ada, email tak ada. Dulu kan. Tapi bila ada telefon pintar ni, dia banyak membantu menambahkan fungsi telefon lagi lah. Okey, berbagai style dan gaya yang telah menepati kehendak generasi baru seperti Facebook, Instagram, Telegram dan WhatsApp. Jadi banyak lagi ada TikTok, ke bagi ada Shopee, ke bagi ada TikTok, MySpace, baik. Comedy TV, IG ada. Banyaklah mana-mana memang ada sangat. Okey. Okey, yang selanjutnya adalah syarikat telekomunikasi. Kita guna telefon pintar ni mesti kita ada kita punya apa lagi? Bahan penggalan dia ni. Tak ada benda ni, telefon kita tak hidup. Telefon ada, tapi tak ada internet. Sebab ni dia saling bekerjasama kan. Okey. Kewujudan syarikat telekomunikasi seperti Telekom Malaysia telah banyak membantu menyediakan kemudahan berkaitan telekomunikasi di Malaysia. Kini terdapat syarikat swasta yang menawarkan perkhidmatan sama seperti Celcom, Maxis, Digi, U-Mobile dan Yes. Ni semua awak tahu kan? Awak kan sama kali lagi 7E, top up Maxis 10 jam, kan? Nanti untuk ni lah. Untuk apa? Untuk awak nak main internet tu lah. Okey. Pelbagai penawaran menarik turut sama menggalakkan persaingan yang sihat di antara syarikat telekomunikasi yang ada. Maksudnya sini, pelbagai syarikat telekomunikasi ni memainkan persaingan masing-masing. Contohlah sebagai tahu okey. Kalau Celcom dia promote sebulan RM35 dengan 100 GB internet. Lepas tu Messi pun keluar. Tadi saya kata Messi pun kata, okey, Messi juga ada plan RM30 sebulan, tapi unlimited call, unlimited data. So kita pilih yang mana? Messi sebagai unlimited. So itu adalah persaingan yang sihat. Tak ada guna bomo, tak ada guna sihir, tak ada. Dia persaingan sihat ni antara dia punya data lah. Kalau Messi, dia kata contohlah zaman ni ramai pengguna iPhone ataupun telefon pintar membeli telefon dengan bayaran ansuran. Betul? Okey, contohnya Messi katalah. Okey, Messi kata untuk installment telefon iPhone bernilai RM290 sebulan selama 4 tahun. Lepas tu dengan pakejnya dapat internet unlimited. Jadi ramailah beli. Ingat salah satu dia guna kaedah untuk nak meramaikan lagi dia punya pemilik Messi dia. Okey. Ini contoh-contoh syarikat telekomunikasi. Kita pergi kepada yang ni komputer dan laptop. Ni komputer ni zaman dahulu dia tak boleh bergerak. Kalau pasal itu lah. Laptop ni boleh dibawa ke mana-mana. Ni dia punya perbezaan. Daripada komputer dan laptop fungsinya sama, tapi dia punya ni tak boleh mudah alih. Bila sekali pasal kena sambungkan wayar. Ada tak? Ada boleh bawa mudah alih. Alat telekomunikasi yang dilengkapi dengan pelbagai perisian yang boleh merekod, memproses, menyimpan dan memindahkan data. Dilengkapi juga dengan jaringan internet dan perisian komputer seperti Internet Explorer, Google Chrome yang dapat meningkatkan ICT di Malaysia. Ni komputer dan laptop. Kenal tak? Stop sini, tak kenal komputer.
Kenal komputer? Zaman dulu dia lebih kepada cyber cafe. CC kan? CC guna ke? Tak ada CC guna ke? CC guna ni, komputer ni. Dia ada monitor, ada keyboard, ada CPU, ada headphone. Oh, main game padu. Bayar segi lah, 30 minit. Okey. Seterusnya, koridor raya multimedia. Ni. Peranan kerajaan mewujudkan satu kawasan koridor raya multimedia bagi menarik pelabur asing datang melabur di Malaysia. Melalui usaha ini, syarikat-syarikat berkenaan ditawarkan dengan pelbagai kemudahan yang disediakan. Contohnya, pengecualian cukai bagi menggalakkan perkembangan industri ICT tempatan. Okey, seterusnya. Okey, ni Wi-Fi. Rangkaian jalur lebar. Siapa pernah tengok benda ni? Kapal dia. Kenapa ada ni? Wi-Fi community. Ini zaman Datuk Seri Najib yang memperkenalkan satu Malaysia. Awak pernah pergi pusat internet satu Malaysia? Tak pernah? Okay, mungkin zaman awak zaman telefon ni. Zaman saya dulu ada dipanggil pusat internet satu Malaysia. Dia cyber cafe tapi free. Kalau cyber cafe tu costa, kita pergi bayar RM2 sejam. Kalau pusat internet apa ni? Pusat internet satu Malaysia. Ni ada zaman Najib, zaman Perdana Menteri sebelum ni. Tan Sri Datuk Najib Ni. Sampai di sini free lah. Dia macam cyber cafe tapi dia pusat internet. Lepas tu dia boleh dia bagi wifi free macam ni. Kampung tanpa wayar satu Malaysia. Kampung ni dapat internet free. Itu dipanggil rangkaian jalur lebar. Di mana SKMM telah meluaskan kemudahan jalur lebar ke semua kawasan di negara ini. Hal ini adalah untuk memastikan capaian internet 95% dalam kalangan rakyat Malaysia untuk mendapat akses internet. Okey. Kesemua ni dia bagi sebab yang utama adalah faktor bentuk muka bumi. Contohlah kawasan perkampungan yang sukar untuk syarikat-syarikat swasta tadi pergi masuk. Contoh kalau kawasan bandar ni ada pecah tinggi tu. Itu pecah Selcom. Lajulah kawasan Selcom. Jadi syarikat tu tersegi pasir sebab mungkin atas dasar bentuk bumi ke. Jadi KJM ambil alih. Jadi dia dapatlah free. Dia berada di kawasan kapal orang. Di mana ada di Bandar Raja mana? Kata ni. Dia masuk di kawasan betul-betul tak ada internet. Jadi untuk dia nak untuk dia mencapai 95% rakyat mesti ada internet, dia kena paksa lah. Secara percuma lah. Untuk yang sabar tapi naik pun sejuk lah. Naik kerajaan. Okey. Apa dah untuk perkembangan kita pergi kepada kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Kenapa kepentingan kita guna telekomunikasi dah? Okey. Kita cerita ni sekali yang gambar untuk pakai sikit lah. Okey. Perak gambar ni. Perak dah gambar dah. Okey. Yang pertama, meningkatkan integrasi penduduk dan perpaduan negara. Di mana kita boleh kecek antara pelbagai kaum, kita boleh kecek dalam ni. Okey, nombor 2, memudahkan perhubungan di semua lokasi seluruh dunia. Dengan adanya telekomunikasi ini kita boleh berhubung. Walaupun kita berada di Zimbabwe, sepupu kita berada di Syria, sepupu kita berada di Bangladesh, kita boleh berhubung. Okey, seterusnya, simpanan maklumat penting dapat dilakukan dengan mudah seperti penggunaan kad ATM. Siapa sebenarnya ni tak ada kad ATM? Akan tanya. Siapa tak ada kad ATM? Semua ada kan? Okey, ni penggunaan kad ATM. Bila ada kad ATM ni kita senang. Buka je. PT ada RM1,000 dia. Kita tak boleh bawa RM1,000 duit kan? Okey, itu salah satu kepentingan dia kan? Seterusnya, urusan pentadbiran kerajaan dan swasta menjadi lebih mudah dan cepat. Okey. Lagu mana masuk ke sini? Siapa pernah guna macam Magic VJ? PDRM punya app untuk bayar sahabat. MySejahtera. Siapa ada MySejahtera? Ada tak kau? Okey, itulah salah satu urusan pentadbiran dari segi kesihatan lah. Kalau dari segi keselamatan, PDRM 999 kita tak perlu nak call lah. Itu salah satu kepentingan dia kan. Seterusnya, memudahkan pencarian maklumat kerana dapat dicapai di mana sahaja melalui internet. Okey, dengan adanya Google, pakcik Google ni, kita ni semua kita tahu. Apa? Masakan ayam kampung, kita tahu. Kita bagi rumah parlimen, kita tahu. Just Google lah.
Itu adalah untuk memudahkan pencarian maklumat. Sebab tu dalam telekomunikasi ni dia ada etika dia. Etika yang baik kita kena jaga, etika yang buruk kita elakkan lah. Contohnya scammer, tu kita elak lah. Okey, seterusnya siaran langsung dapat ditonton di seluruh dunia. Dulu zaman televisyen halu-halu besar-besar tu kita tengok bola apa dia. Luar dunia. Dari telefon boleh guna. Walaupun permainan bola tu luar negara. Contohnya English Premier League. Antara Manchester United melawan Liverpool. Kita duduk tanpa sedigi. Tapi kita tetap boleh tengok MU membelasah Liverpool 2-1. Dengan ada yang jadi lah kita boleh tengok bola kan. Mana minat bola tu betul lah. Okey, seterusnya meningkatkan kualiti pendidikan melalui pertukaran maklumat melalui telesidang. Ni hak saya tengah buat sekarang. Nampak? Nampak tak? Ni saya tengah buat ni adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan melalui pertukaran maklumat melalui telesidang. Ni saya tengah buat ni. Okey, pesara saya berada di Genting Highland. Mana Genting Highland? Lepas sejuk. Saya berada di mana? Kelantan, di Pasir Putih. Tu, ini mana dia? Sore tu japak, sore tu tahu mana ramai-ramai. Dia bagi, awak kan pernah yang alami kan masa Covid kan? Alami ngaji online dia bagi. Online tu banyak. Awak dulu guna apa? Google Meet. Lagi? Google Meet masa sekarang ni saya guna Google Meet. Masa saya belajar dulu saya guna aplikasi Webex. Banyak lah banyak. Semata-mata tu ni lah. Untuk pendidikan jarak jauh dipanggil work from home. Okey. Seterusnya memajukan bidang perubatan melalui teleperubatan. Ini untuk kerja perubatan lah, kerja doktor. Dia tak perlu kecek dengan pesara dengan dia punya doktor pakar. Ada dulu TV lah. Contohnya doktor. Tengok orang ni tu. Dia ajar ni. Ini zaman ni kan. Ini zaman sekarang. Zaman dulu tak ada. Zaman dulu kena naik kereta di Jabat. Jadi mungkin je. Dulu kami minum kopi. Boleh tahu apa berlaku. Okey, ni. Amaran awal cuaca dan bencana dapat dilakukan melalui pemantauan satelit. Ini satelit. Ni satelit. Dulu sini. Okey, dulu. Keberkira tak ada. Ni. Di atas ni. Angkasa. Buat angkasa dah. Ni satelit. Ni ada banyak. Ni untuk amaran awal cuaca dan bencana dapat dilakukan melalui pemantauan satelit. Okey. Dengan keadaan kita dah di keadaan di Kelantan musim-musim dipanggil musim-musim banjir. Jadi inilah kepentingan satelit ni. Jabatan Meteorologi akan menggunakan ramalan cuaca daripada satelit. Okey, dia kata okey, Kota Baru dilanda banjir minggu hadapan. Itu hanya ramalan. Kita sebagai orang Islam kita tak boleh percaya sangat dah. Tapi kita kena tahu lah. Itu adalah ramalan. Kalau betul-betul kalau dah. Betul, itu namanya ramalan. Okey, yang terakhir merancangkan urusan perniagaan melalui pasaran barangan atas talian seperti Lazada, Shopee dan Facebook dan TikTok Shop. Ni semua tahu. Siapa tak tahu boleh pindah ke zaman Nabi dulu lah. Okey ni. Merancangkan urusan perniagaan. Ni zaman sekarang. Sebelum kita lah. Zaman sekarang ni aktiviti perniagaan secara langsung, contohnya di pasaraya amat menyedihkan sebab kehadiran pelanggan tu amat rendah sekali. Contohnya lah di Rantau Panjang Kelantan. Memang viral dalam media sosial bahawanya Rantau Panjang Kelantan yang dahulunya terkenal dengan pusat membeli belah sekarang sepi, tak ada lagi. Sebab apa? Sebab ni urusan perniagaan lebih rancak melalui atas talian. Sebab apa? Sebab apa sini ramai lagi berbanding pasaraya biasa? Sebab apa? Menjimatkan minyak lagi, menjimatkan masa lagi, menjimatkan tenaga lagi. Sebab apa? Bisa tahu sebab apa awak pilih Lazada atau Shopee kau untuk beli barang berbanding pasaraya. Okey, mudah berusaha lagi. Jimat sebab lagi murah. Betul? Okey, anda katalah baju. Baju kalau dibeli di pasaraya biasa harga RM30. Tapi kalau beli dalam Shopee sekali dengan voucher dapat RM10. Itulah disebabkan urusan perniagaan atas talian ini menjadi semakin rancak dari hari ke hari dah. Okey. Sekian untuk tajuk pada hari ini. Itu adalah kesemua yang kita belajar adalah alat telekomunikasi.
Okey, ini alat-alat dia. Lepas tu kita pergi kepada perkembangan dan akhir sekali kita belajar tentang kepentingan. Ada apa soalan? Boleh faham semua? Okey, bagus, semua boleh faham. Okey. Kita beralih kepada aktiviti seterusnya. Okey, kita pergi kepada aktiviti seterusnya, itu aktiviti berkumpulan. Di mana aktiviti ini senang semua orang berpecah ataupun mencari kumpulan masing-masing dalam kiraan 1 minit. Lepas tu saya akan bagi tugasan kepada setiap kumpulan untuk buat. Okey, semua dah bergerak dah? Okey, bagus. Okey, bergerak. Okey. Okey, di sini ada 4 set tugasan atau kita panggil sebagai tasiah puzzle. Okey, ini aktiviti kita pada hari ini iaitu tasiah puzzle. Siapa sini pernah main game ni? Tak pernah main? Pernah main? Tak pernah? Tahu macam mana main game ni? Tak apa. Serada, jangan risau. Sebagai guru anda, saya akan ajar anda. Okey, di sini ada 4 set tugasan yang berlainan warna. Setiap dalam sampul ni ada benda ni lah. Ada segitiga ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 keping. Ada 10 keping. Ada 10 keping segitiga yang anda perlu cantumkan supaya menjadi benda ni. Menjadi benda tulisan. Boleh? Okey, bagus. Kumpulan 1 boleh bagi ambil. Kumpulan 1. Kumpulan 2. Kumpulan 3. Kumpulan 4. Ingat kumpulan bawah ni sebab lagi akan ada hadiah untuk kumpulan terbaik. Okey. Okey, cara macam ni. Okey. Boleh buka boleh buka sampul tu. Okey, ni kertas yang perlu anda tampal. Siapa ada bawa game tak? Pegang. Ada gam tak? Ada. Ada boleh konsep. Kalau ada tak apalah. Kita berkongsi je. Dia kat sini ada gam. Ada gam tak? Ada gam. Okey. Kita kumpulan saya ada gam. Okey, ni cara main dia. Okey, tengok sini. Okey. Atas kertas putih tu, kertas A4 tu, pastikan muat ke 10 benda ni. Cara susun macam ni bentuk dia. Last kali jadi gini. Jangan jadi segitiga, jangan jadi bentuk nombor 10 jangan. Ni bentuk dia ni, bentuk besar ni. Okey, ni cara dia dah. Okey. Cara dia, awak perlu susun bertentangan. Contohnya sebagai nombor 5. Berapa nombor 5 ni? 5A soalan, 5B jawapan. 8A soalan, 8B jawapan. Dia mesti sebelah-sebelah. Contohlah saya kata, siapa nama awak? Jawapan dia Firdaus. Soalan dia, awak manusia ke orang? Orang. Siapa isteri kamu? Rahsia. Contoh. Dia wajib sebelah-sebelah Jangan contoh, siapa nama awak? Tiba-tiba pun di Firdaus. Jangan-jangan, dia nak sebelah-sebelah. Boleh? Boleh buat? Okey, bagus. Bila boleh buat, masa bermula sekarang sebagi masa 15 minit untuk berbincang dan mencari jawapan di dalam buku teks. Ingat, setiap soalan wajib ada jawapannya di sebelah. Fikirlah sebelah atas ke, sebelah bawah ke. Boleh? Masa bermula sekarang, sama-sama buat, berbincang. Baik. Sini. Bincang sini. Tu,
tidak dan terasa dia soalan baru. Saya kasi. Ini mesti jenis baru dah ada barunya. Jadi kita mesti dapat gitu. Ya, gitu. Oh, gini kok. Gitu. Opting jadi tu gitu. Dua ni sama. Jangan orang ni duduk sini. Kalau orang ni duduk sini salah. Baik gitu ni. Kita nak duduk sini. Patut dua. Patut. Okey. Patut pun tahu sendiri dah. Tengok sini. Okey, tengok sini. Awak pening tak? Awak pening tak? Pastikan ni, setiap orang lain luar ni tak ada apa-apa. Dek. Pastikan luar dia ni kosong. Ni kosong, ni kosong, 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 kosong. Jangan jadi bos ada di sini yang salah. Bahasa susun nanti. Ni pastikan luar dia ni tak ada apa-apa, kosong. Ada di situ. Awak perhati sini yang kosong. Kalau ada dia dunia. Ada? Jangan dapat lagi. Susun dulu. Susun dulu. Kalau dapat awal-awal nanti nanti tak betul. Awak sekarang letak dulu. Letak dulu, camik-camik dulu. Anda tahu apa kita tahu lah. Siapa? Ya Allah, bagus siapa? Yo. Ya boleh bicara, boleh berbincang. Boleh bicara. Pastikan betul sama kita nak jadi ini ke? Betul gitu. Macam ni dia kena jadi macam ni lah. Okey, kumpul itu baik saya akan bagi reward. Jangan risau, reward dah ada tu dah lepas ni. Boleh yang somai kita akan bagi hadiah. Okey, susu betul sama dah, betul sama dah. Tapi adakah kekhan itu betul salah dia dengan jawapannya? Betul sama dah kita. Okey, bagus. Nampaknya kekhan tu. Jadi semua boleh buat ya. Okey, pastikan betul macam ni. Bentuk jadi macam ni.
Soalannya mesti berhampiran kiri dan kanan. Jangan tiba-tiba soalan lain apa lain ah. Macam nak check. I want check. Setelah saya. Salah. Di manakah terletaknya ni? Apa terletak di Pantai Besar ni? Jom tak di situ je. Cari pantai sebelah. Gitu. Mana ada? Okey. Apa ni kau ni piusak ni? Di pantai sebelah bumi. Dia wajib itu lah, wajib sama. Kiri kanan memang susu ini betul lah kau. Pasal kiri kanan itu betul lah. Ya. Kosong di sini. Boleh. Aku jangan lupa. Buku sampai meja. Buku sampai buku sampai bawah. Telegram. Telegram. Contoh dengan cari mana Telegram. Juga. Kau boleh lihat itu. Alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1900 untuk berusaha pentadbiran di tanah Melayu. Cari kata itu. Okey. Cari. Baca kaki. Cari. Pakai video. Sedikit bumi cepat. Saya kata agak betul betul. Ini sini. Bila apa? Ini tulisan. Saya kata Telegram. Ini Telegram. Coba Telegram tu kalau dia ya. Okey, yang diperkenalkan. Diperkenalkan pada okey, waktu tu bila lepas satu. Okey. Berbentuk apa dia tadi? Besi dah tadi. Bentuk simbol. Cari tadi efek pula. Sosok menjadi efek. Kau menjadi efek yang situ. Menggunakan salinan dokumen. Mana salinan dokumen? Salinan dokumen mana? Kat situ. Buat ajar je. Okey, masalah lagi ya. Tu. Benar sembilan satu. Salah pemilih satu. Okay, hari ni kuliah ni okey, kuliah 4. Saya boleh cek balik. Kalau saya ada boleh cek balik, saya bersama balik. Lepas ni saya akan semak. Ada betul kita bagi hari kan.
Okey, kepala 2 dengan 3 ni beres ke? Apa tu beres? Kita boleh kepentingan telekomunikasi ke dia? Cari kepentingan telekomunikasi. Kepentingan telekomunikasi bukannya. Ada tak tepi dia. Betul lah tadi yang sosok. Okey, cari kata telegram. Cari kata telegram. Cari kata untuk simbol. Cari telefon pula. Apa telefon mesej fan. Dia apa sini baca. Dah. Cari. Memindahkan salinan dokumen. Cari salinan dokumen. Tak tepi dia. Gitu. Satelit bumi. Satelit bumi. Tak tepi dia. Cari lagi telefon pintar. Pak. Generasi cari kata generasi. Dia telefon pintar. Adik. Tu mana? Saya kata jadi lebar. Mana jadi lebar? Ya, saya kata jadi lebar. Jalur lebar ni wajib ada kata jalur lebar. Untuk dia punya makna ni. Apa tu lagi? Kabel fiber optik mana? Dah boleh tengok. SMP. Tidak dah, okey. Tak dah. Okey. Okey, masa lagi 2 minit untuk kita buat baca bahasa. Lepas tu kita pergi kepada aktiviti program. Bila saya nak kau saya boleh hantar lah. Okay, dapat. Saya boleh hantar. Lepas tu selesai mau. Mana kita boleh ada? Ada beza dengan untuk
teknologi. Mana penting teknologi? Google set cari bab penting teknologi. Tadi aku cerita beberapa hari kalau gambar-gambar tu cari apa? Bagi makan dapat berhubung so yang hijau dapat berhubung dengan orang siapa walaupun berada dunia dengan mudah. Saya kata dapat berhubung di seluruh dunia. Mana seluruh dunia? Okey. Ini boleh. Memindahkan antara arus. Cari arus. Memindahkan arus. Dah ada. Dah. Mana lagi? Cari alat telekomunikasi tu ada perkataan memindahkan arus. Okey. Kembali. Kata ada arus atau kapasiti yang lain. Sini kita boleh baca mana? Kabel fiber. Kalau ni jauh ni, kau cari ni betul. Telefon pun dah. Ya, kita. Baik. Cuba. Diperkenalkan di sana. Lantai ke dalam Melayu. Video. Okey. Satelit bumi mana satelit bumi ni? Baca satelit bumi. Saya kata kawan tak faham. Okey, cik mesin fact pula. Mesin fact mana mesin fact? Cuba masuk dalam update Pak. Saya dah main. Ada ni aku boleh lepas ni ada. Lagi tak? Okey, kita boleh 1, 2, 3 kapal dah. 2 tu lagi. Cepat 2. Kalau kita pergi kepada aktiviti pengukuran kan. Okey, kalau kita pergi kepada aktiviti pengukuran kan. Okey. Alhamdulillah semua bagus. Okey, boleh kita bukan untuk kumpulan 1. Okey, bagus. Untuk kumpulan 2. Jangan. Okey. Untuk kumpulan 3. Ini kumpulan 4 dah. Okey. Bagus, semua menyiapkan tugasan dengan bagus. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti pengukuhan. Okey. Macam biasa, aktiviti pengukuhan ini saya akan menggunakan kuis melalui walk wall dan pemilihan pelajar secara random yang dipilih oleh speaker wheel. Jadi semua pelajar kena bersedia tengok
Nama siapa yang dipilih untuk menjawab setiap soalan? Boleh buka buku teks tajuk 46 telekomunikasi di Malaysia. Okey, kita mulakan sekarang. Okey. Soalan pertama, di manakah terletaknya komunikasi dalam rajah tersebut? Gambar-gambar ni? Gambar setelah di manakah ia berada? Tengok. Siapa orang yang perlu menjawab? Okey ni, boleh bangga ni. Di manakah ia berada? Di mana? Kuantan. Okey, kita tengok betul salah Okey, betul. Bagus Hani. Tepuk tangan untuk Hani. Okey. Ni dia suruh pilih dua jawapan Pilih dua jawapan. Antara yang berikut, yang manakah merupakan satelit kepunyaan Malaysia? Okey. Pilih dua jawapan Okey, orangnya adalah Okey. Saya boleh bangun dah pilih dua jawapan bagi satelit kepunyaan Malaysia. Misat dengan Tiusat. Okey, bagus. Tepukan untuk Syaiza. Okey. Seterusnya. Ni pilih-pilih dua jawapan. Perkembangan pesat dalam sistem perhubungan telah membantu Malaysia. Gambar dia. Boleh baca dulu bentar tunggu ni. Dia tiba-tiba problem. Macam dah kau tidak ada. Dia tak ada masalah. Okey. Soalan dia pilih dua. Okey, Faimah. Ini itu. Okey, Faimah. Pilih dua jawapan. Perkembangan pesat dalam sistem perhubungan telah membantu Malaysia untuk apa? Okey. Mempercepatkan urusan perniagaan lagi. Betul. Bila tak. Mana? Asyik. Okey, betul. Terima kasih untuk Haimah. Okey. Soalan yang seterusnya. Pelajar berinteraksi dengan pesyarah. Pelajar berinteraksi dengan pesyarah dengan menggunakan internet. Pernyataan di atas menerangkan konsep e-book ke, telesidang ke, e-dagang ke, sekolah bestari. Okey, orangnya adalah Muiz. Okey, Muiz. Telesidang. Okey, betul. Bukan betul Muiz. Okey. Seterusnya, Pilih juga dua jawapan. Antara yang berikut, yang manakah kesan negatif perkembangan sistem perhubungan di Malaysia? Okey. Orangnya adalah, ni kesan negatif. Kesan buruk kesan buruk. Okey. Halimatu. Kesan buruk Halimatu. Adakah mengancam keselamatan negara? Maklumat dalam internet semua ditapis. Kejadian jenayah juvana meningkat. Cetak rompak perisian komputer meningkat. Kesan negatif perkembangan sistem perhubungan. Sebab tak
apa, kalau salah tak apa. Salah kita belajar kan. Paknya betul. Bisa lagi. Susah buruk. Adakah kisah buruk perkembangan atau hubungannya akan mengancam keselamatan negara? Adakah maklumat dalam internet semua ditapis? Kejadian jenayah jumlah meningkat. Sebab biru sebab. Sebut ada apa sebut? Salah tak apa sebab. Biru ngoreng. Okey. Ada apa ya? Coba. Biru hijau. Biru dan hijau. Okey, betul. Bukan untuk Alimatul. Apa dengan berdebar-debarnya. Okey. Alat perhubungan yang menyediakan bel suara dan SMS merujuk kepada apa? Komputer ke, telefon ke, telefon ataupun telefon selular. Telefon selular ni telefon yang ada SIM card. Ni telefon biasa, telefon. Okey, Amanda. Yang ada mail suara dan SMS. Telefon selular Okey, betul. Itu bukan untuk Amanda. Bagus. Apanya semua faham Okey. Apakah kepentingan e-dagang terhadap perdagangan di Malaysia? Boleh pilih dua jawapan. Ambil yang positif. Kalau kepentingan, ingat positif. Cara yang baik-baik ya. E-dagang. Okey, bagi. Ingat, e-dagang ni ekonomi. Tak tiba-tiba ada sekolah. Rajin lah. Jadi ni pendapat dia. Okey. E-dagang. Adakah melibatkan pendapatan negara, perubahan kilang, laporan asing antara tiga ni? Ni dah ada muka sekolah. Ni yang e-dagang. E-dagang ni wajib ekonomi dah. Ni dah tiga ni. Pilih dua. Hak rasa. Apa berarti rasa kepentingan e-dagang terhadap perdagangan perdagangan. Bukan untuk ilegal perdagangan. Tak. Ijazah jawab. Ijazah, okey. Dengar? Dengar pen, tepi. Okey, betul. Okey, nombor tu Fazli. Okey, soalan nyata akhir untuk aktiviti kita pada hari ini. Okey. Pilih dua jawapan. Kepentingan sistem satelit di Malaysia. Okey, Jana. Okey, Jana bangun. Pilih dua kepentingan sistem satelit di Malaysia. Adakah dapat menyaksikan sukan secara langsung? Adakah sistem pengangkutan? Info pengangkutan. Tengok, lagi dah. Ini kalau rasa. Dia dah satelit bukan pengangkutan. Okey, barangan dapat diterima dengan cepat. Betul tak? Kita dah bagi guna satelit. Kau yang bagi kata rumah itu satelit bagi kata. Okey, dah. Adakah menghubungi sahabat dengan cepat? Betul? Kita bertelefon ke Amel. Amel dari mana Amel? Boleh cepat. Betul tak kita dapat tengok bola secara langsung? Jalan. Kalau ligi lah kata apa ada langsung ke? Ada. Sistem pengangkutan. Dari mana? Mana saja dia? Orang yang dengar? Kita ni betul salah kan? Ada salah dulu. Okey, betul. Okey, kita betul semua. Okey, permainan selesai. Okey. Okey, sebelum saya pergi kepada acara terakhir, iaitu acara kesimpulan. Jadi saya nak bagi sedikit hadiah kan? Okey, hari ni beli teman ni. Okey. Sedikit bagi apa? Riwah. Belilah yang makin guna-guna. Okey. Hadiah ni diberi kepada semualah. Semua kumpulan sebab telah berjaya apa bagi? Berjaya menjaga tugasan dengan bagus lah. Okey. Senang setiap kumpulan mari ambil kan? Mari jumpa rasa. Nak ambil ni jumpa rasa. Okey, boleh kumpulan.
pertama boleh lagi. Okey, ni kemarin ni buat dah sebab dapat. Okey, ni. Ni pula satu. Okey, tu pula dua. Kita mengambil pula dua. Okey, ni pula dua dah. Okey, apa? Okey, tu pula ketiga. Pula tiga ya. Okey. Okey, kumpulan terakhir kumpulan 3. Kumpulan 4. Kumpulan 4. Contoh. Mahal ni mahal. Ni seperti guna PT mas kahwin. Okey, itu satu untuk ini. Okey. Lalu kita pergi kepada kesimpulan pada masalah. Okey, kesimpulannya yang kita boleh buat adalah okey, kesimpulan dia. Okey, ingatlah, telekomunikasi ni amat penting kepada negara kita bagi memajukan ekonomi, sosial dan pendidikan negara dah. Okey, bulan habis saya nak sore bangun volunteer untuk menyatakan satu perkara baru yang dia pelajari kepada hari ini. Secara spontan. Apa dia belajar ini? Dia dapat. Oh, gini sepelik ni. Gitu. Okey, sore bangun volunteer. Sekedih window rupa bangun. Sebab bangun sore. Sebab kau awak belajar ni, awak rasa benda baru awak belajar. Okey, saya teliti gini betul dia. Tu belajar baru betul. Tidak ada tahu, tidak usah tukang aja tu. Sebab ada volunteer. Okey, Amanda. Amanda cerita kau baru dapat ini. Apa kau dapat? Okey, bagus dapat tahu alat telekomunikasi lagi. Dapat tahu kepentingan. Okey, dapat kepentingan, bagus. Dapat tahu fungsi. Okey, bagus. Okey, terima kasih untuk Amanda dan Rani juga haruskan pandangan dia. Okey. Setakat ini saja PDP kita pada hari ini. Mohon ampun. Ada masa kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Sama-sama.